Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar abah-abah, mama, kakak kita lah hak di luar sana. Kali ni saya nak ajak ibu ayah untuk sama-sama kita daftar anak kita di Kem Anak Soleh 5.0 yang dianjurkan oleh Hilwan Madani Quranic Center. Ibu ayah, kali ni ibu ayah kita buat kem ni ibu ayah selama 3 hari. Bila kem ni ibu ayah? Pada 1, 2 dan 3 Jun nanti. Kita lama lagi kan cuti sekolah ke. Jadi kita ambil peluang ibu ayah untuk anak-anak kita ni, daripada dia duduk di rumah main gadget, main typo. Dah, apa kata ibu ayah? 3 hari daripada cuti dia hok panjang tu, kita mari hantar di Hilwan Madani. Sama-sama kita bentuk, kita asah anak-anak kita dengan solatnya, dengan baca Qurannya. Dan paling bestnya ibu ayah, kali ni kami bawakan modul khas untuk anak-anak kita, iaitu pengurusan jenazah. Jadi ibu ayah, apa yang rare kali ni, kem kali ni, yang biasa kita buat memang dalam program ni pun kita tekankan juga semak solat, semak tajwid, semak sahsiah ni memang kekal lah, ada seperti biasa. Cuma kali ni bayar anak-anak akan didedahkan dengan pengurusan jenazah. Walaupun kita kata anak kita kan kecil lagi, 8 tahun, 7 tahun, apa nak belajar dohnya, nak urus mayat-mayat ni. Ada jenazah ni nak urus siapa nanti? Sebenarnya bayar memanglah ibu ayah kita kata dedah lah ni, bukan kata esok lusa saya nak guna dah, tidak ibu ayah. Tetapi ibu ayah, inilah pendedahan awal kepada anak-anak supaya ibu ayah bila sampai masanya nanti, waktu kita tak ada nanti ibu ayah, kita nak siapa urus jenazah kita? Pasti ibu ayah kita nak anak-anak kita uruskan jenazah kita untuk khidmat terakhir mereka pada kita. Jadi ibu ayah, kalau lo ni kita tak dedahkan kepada anak-anak kita, lagu mana nak urus jenazah? Silat-silat ibu ayah, kita mati nanti pun anak-anak kita takut nak sentuh mayat kita. Masya Allah ibu ayah. Jadi ibu ayah, this time ibu ayah rugi kalau kita tak ambil peluang ni, tak hantar anak kita di Kem Anak Soleh 5.0 yang Hilwan Madani buat ni ibu ayah. Rugilah, sebabnya 3 hari ni ibu ayah, program kita daripada pagi sampai ke petang, daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Jadi ibu ayah kena bawa batal lah untuk anak-anak, sebab tengah hari tu kita ada masa untuk qaidullah, anak-anak kita tidur lah, gitu. Jadi ibu ayah, ada yang tanya saya, kalau saya bekerja lagu mana boleh ke Atawa? InsyaAllah boleh. Kita akan aturkan tim kita pukul 8 lagi akan ready. Memanglah slot tu start pukul 9, tapi anak-anak boleh sampai awal lah, pukul 8 tu boleh hantar dah. Jadi yang bekerja tak suruh sini lah, boleh hantar awal anak-anak. Jadi ibu ayah, program kita selama 3 hari, iaitu Ahad, Isnin dan Selasa. Ibu ayah boleh hantar pukul 8 pagi lagi kalau nak awal lah. Kalau nak lewat pun pukul 9 boleh hantar lah. Okey, sampai pukul berapa ibu ayah? Sampai pukul 5 petang. Masya Allah. Jadi dalam tempoh ni ibu ayah, anak-anak akan diajar lagu mana, solat cara Rasulullah. Lepas tu diajar juga tentang, didedahkan juga lagu mana bacaan tajwid yang betul. Maknanya kita akan buatlah program ni. Yang seronoknya ibu ayah, dalam kem ni, kalau kita kata lama, bukannya duduk cokoh belajar gitu tak. Dia ada aktiviti. Anak-anak akan ada aktiviti berkumpulan, dia akan dilatih kerjasama dengan saing-saing, ada hadiah, ada pertandingan. Jadi insya-Allah seronok ibu ayah, insya-Allah. Dan program ni beriuran ibu ayah. Kalau daftar sore, harga dia 100 riyal. 100 riyal aja. Tu pun 3 hari tu. Termasuk makan, CJ, hadiah semua-semua dah lah. Okey. Dan kalau ibu ayah daftar berdua, jimat sikit. Ajaklah anak saing ke anak cirai ke daftar berdua. Jadi 190. Kalau daftar bertiga lagi jimat lah, 270 sahaja. 270 ni ibu ayah untuk 3 orang. 3 orang, 3 hari, termasuk makan, minum, modul kita, dan kita hadiah sekali untuk anak-anak ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah ibu ayah, jangan lepaskan peluang ibu ayah. Kalau nak daftar ibu ayah, kena segera. Sebab apa ibu ayah? Sebabnya tempat kita ni terhad. Kita ambil hanya 50 orang sahaja. Ibu ayah Jadi apa tunggu lagi ibu ayah? Daftar sekarang. Cara daftar tu ada dah dalam copywriting kita tu. Boleh daftar segera, insya-Allah. Terima kasih banyak ibu ayah. Moga anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.